Okey, ini gambar sebelum. Okey, dah ready, kita nak spray ya. Ni kita tengok hasil dia macam mana. Kita spray pakai memang untuk dot trim apa tu spray, bukan spray aerosol yang biasa tu ya. Okey, ni selepas di spray ya. Nampak dia dah ada 2 tone. Kalau tidak ada satu je warna hitam, ni dia jadi 2 tone. Spray ni jangan risau lah, lepas dah kering ni macam tengah ni kita nak tekan horn kan. Tak ada masalah, dia tak akan tanggal spray ni sebab dia memang untuk interior. Ni color ash grey. Ni color balon-balon saya spray dekat steering Viva ni. Saya spray dekat sini pula nak bagi nampak ada 2 tone. Dia nampak lain sikit lah, kalau tidak dia nampak satu tone je. Sebelum ni saya bubuh stiker, letak stiker pun tak tahan lama, lama-lama stiker tu tanggal ke. Jadi saya spray terus. Okey, siapa nak beli spray ni, nanti saya sertakan link dekat pin komen.